So Tuan Haji Zairul, kalau nampak video saya ni, tolong pergi buat report polis yang ada orang menggunakan nama Tuan untuk scam. Alright guys, Assalamualaikum semua. Okay, video kali ni adalah khas untuk seluruh rakyat Malaysia. Okay, kalau korang sayang mak bapak korang, tok nenek korang, nenek moyang korang, kalau korang sayang kawan-kawan korang, tolong share video ni dalam mana-mana grup ke, dekat kawan-kawan korang ke, family ke, semualah orang yang korang sayang. Sebab video ni adalah video awareness untuk korang semua daripada korang kena scam ataupun kena tipu. Mungkin ramai yang tak tahu lagi modus operandi yang terbaru. Yang terbaru adalah menggunakan TMB untuk scam orang-orang peniaga-peniaga ataupun owner-owner bisnes, kedai-kedai mana-manalah. Diorang akan cari nombor korang dalam Google ke apa, diorang akan scam korang, akan menakut-nakutkan korang, akan buat korang panik. Okay, so aku nak cerita sikit apa yang terjadi pada aku pagi ni. Pagi-pagi ni aku dikejutkan oleh panggilan daripada pegawai TMB yang bernama Haji Zairul. Okay, and aku yakin nama Haji Zairul ni adalah seorang pegawai TMB, tapi orang yang kontak aku ni bukan orang yang sebenar. Dia telah menyamar sebagai Haji Zairul. So Tuan Haji Zairul, kalau nampak video saya ni, tolong pergi buat report polis yang ada orang menggunakan nama Tuan untuk scam orang-orang peniaga-peniaga ataupun pemilik-pemilik kedai lah. So modus operandi dia macam mana? So modus operandi dia macam ni lah yang korang nampak dalam mesej ni. Dia akan bagi salam, lepas tu dia akan bagi tahu yang dia akan buat pemotongan, and dia suruh kita jumpa dia dekat TMB and bayar. Lepas bayar baru dia akan buat pemasangan semula lah. And dekat situ kita akan rasa panik. Sebab apa? Sebab kalau kita berniaga makan restoran, kita akan ada makanan-makanan mentah, sayur-sayur ataupun ayam ke apa ke yang ada dalam peti, akan kita takut rosak. Okay, so kita akan panik and kita akan cakap kat dia, jangan potong, boleh tak nak pasang semula. And dia akan cakap, boleh, saya pasang sekarang. And dia akan bagi account bank dia. Dia kata, lepas tu lepas kita bayar, dia akan pasang terus. Dia akan bagi receipt. So kita sebagai owner, termasuk saya sendiri pun panik sebab saya takut barang-barang saya dalam peti akan rosak. And saya akan tanya dia macam mana solution dia, and dia akan bagi cadangan. Dia akan cakap boleh back in terus online dekat account bank dia, and dia akan terus pasang. Maksudnya korang kena fikirlah, kenapa kena back in dekat account dia? Kenapa kita tak bayar kat account TMB terus? Tapi dia akan ketak kita lah. Tak apalah, macam ni lah. Kalau macam ni, jumpa saya kat TMB terus lah. Besok baru pasang balik. So kita akan rasa takut sebab kita takut kalau besok pasang, elektrik tak ada, habis barang kita akan rosak. Tapi korang kena fikir balik. Macam saya memang, aku dah bayar dah. Semua aku dah bayar. Bil aku semua aku rasa aku tak pernah miss. And bila saya cakap kat dia, saya dah bayar semua 700 lebih. Bil yang terakhir saya bayar 700 lebih. And saya tak dapat pun tunggakan bil ke apa. Oh, dia kata yang saya bayar tu hanyalah anggaran bil, bukan bil sebenar. Bil sebenar adalah 1,400 lebih. So kita akan rasa pelik. Tapi memang saya pernah dapat bil 1,000 lebih, tapi saya dah bayar. Seingat saya dah bayar, and saya double check balik, and saya suruh staff saya pergi check, and tak ada langsung pemotongan berlaku. So lepas tu dia terus spam call saya. Dia nak cepat-cepat saya bayar, and saya buat bodoh. Lepas tu saya cuba nak try pula, nak pancing dia balik, suruh dia bagi nombor account balik. Saya nak back in kan, dia tak ada senyap. Maknanya dia dah tahu benda dah kantoi. Okay, so benda ni tolong kalau terjadi kat korang, jangan panik. So korang nampak video aku ni, korang dah ada awareness. So terutama orang tua lah. Aku rasa orang tua akan panik lah. Orang tua yang banyak kena tipu ni lah. Okay, so kalau korang dapatkan panggilan daripada TMB ke yang cakap tiba-tiba nak potong korang punya bil air ke bil api ke LAP kan, korang jangan panik. Okay, korang terus check balik, double check, korang terus call nombor TMB yang sah ataupun nombor LAP yang sah ke kan. Tolong call balik, jangan panik. Jangan back in sebarangan, jangan transfer duit sebarangan kepada nombor account yang orang tu hantar ataupun personal account apa, tolong jangan. Okay, video ni adalah awareness. Ini adalah taktik terbaru, modus operandi yang baru, scammer sekarang. Okay, so tolonglah share video ni kepada kawan-kawan korang ke, family korang ataupun orang-orang yang korang sayang lah. Aku harap video aku ni boleh tersebar luas and boleh memberi manfaat ataupun kebaikan kepada semua rakyat Malaysia. Okay, so tolong kita kena bertindak sebelum scammer bertindak. Okay, so aku harap video ni korang dapat, korang tolong share kat ramai-ramai orang supaya kita tak bagi scammer ni kaya. Okay, untuk pesanan untuk scammer pula, kau ingat aku ni bodoh-bodoh ke untuk korang scam? Jangan sampai nanti aku dapat nombor korang ni, aku dapat trace korang punya nombor, aku dapat trace korang punya nombor account, aku dapat korang. Kau jangan sampai aku dapat korang, kau ingat aku tak tahu korang siapa. Korang siap lah korang, nanti aku mesti cari korang sampai dapat. Okay, risau tau mati.